Seorang lelaki, aku punya sahabat lelaki, nama dia Haikal, yang selalu dipanggil Haikal Ais. Itu kerana hati dia sedingin ais. Kerana itulah ramai kawanku yang memanggil dia Haikal Ais. Hati sekeras ais. Memang itu orang kata hati memang sedingin ais. Kenapa dia hati sedingin ais? Itu kerana dia kecewa dengan orang tua yang suka banyak cakap tak jelas, buat janji tak jelas, buat janji sana sini tak pernah tunaikan. Sejak hari itu dia bekukan hati yang tidak pernah memandang wajah orang tua dia, yang tidak pernah berlawat orang tua. Kerana hati sedingin ais susah untuk dicarikan. Ya, memang Haikal itu sedingin ais. Pernahlah sekali cuba untuk mencarikan, tapi segal seribu gagal. Kerana usaha punya usaha gagal, ku pun menyerah untuk mencarikan hati Haikal Ais yang meninggalkan sahaja, yang terus pergi bersama sahabatku pulang ke kampung tanpa dia. Yang sesungguhnya ku tertanya-tanya macam mana dia di rumah sewa. Yang dia kata okey, yang kami terus balik. Yang tengok macam dia okey. Memang hati sedingin ais susah untuk dicarikan. Apatahlah sudah bersama, itulah nama dia harus bersendirian. Oh, hati sedingin ais memang susah sekali. Oh, Haikal Ais. Hati sedingin ais susah sekali untuk dicarikan. Walaupun separah mana, tetap darah dingin. Susah untuk dicarikan. Ais yang susah untuk dicarikan, tak perlulah usaha.